Saya dah hantar LOD kepada orang tu lah, Dr. Satya. Saya ada maklum di Facebook saya. Dan saya juga hantar LOD kepada Ngau Komeng yang akan serah hari ini, kepada Marina Ibrahim serah hari ini. Satu lagi Salim Sultan bawa tu. Hari ini mesyuarat Exco. Alhamdulillah selesai banyak perkara yang rutin. Oi, yang buat live. Dia ulang pergi situ pula. Dia bunyi situ. Minggu lepas kita telah memutuskan untuk waive cukai tanah yang tertunggak di Kek Hua dan Sin Min. Hari ini disahkanlah 90%. Mereka kena bayar daripada 444,000 tu, lebih kurang 44,000 saja. Waive dekat 400 lah, 396 kot. Lebih kurang. Cadangan yang berikutnya adalah kepada sekolah-sekolah yang beroperasi tanpa keuntungan ni. Bukan berorientasikan keuntungan. Sekolah-sekolah yang dikendalikan ni, sebab dia tanah dia semeter persegi, kadar cukai kerana dia swasta 6 kupang. Tu yang cukai dia agak tinggi berbandingkan sekolah-sekolah biasa. Kita cadang untuk mereka buat permohonan untuk dikenakan kadar cukai institusi pendidikan jauh lebih murah. Itu kita akan timbang kalau dia buat permohonan. Kita cadang begitulah, kerana salah satu sekolah tu cukai tanah dia setahun 24,000. Mahal. 6 kupang semeter persegi sebab pemilikan swasta. Jadi kita cadang supaya dia mohon. Kita akan kategorikan dia dalam sekolah pendidikan yang beroperasi bukan berdasarkan keuntungan. Jadi dia akan dapat dua pengurangan lah. Satu, pengurangan tunggakan semasa yang hampir 400,000. Lepas ni dia mohon, kita harap dia mohon cepat lah. Cepat mohon, cepat timbang. Kita nak institusi yang melahirkan warga yang bijak pandai ni diberi keringanan daripada aspek pencukaian. Khususnya kuasa negeri ni cukai tanah. Itu disahkan hari inilah. Minit-minit Exco ni dia bincang hari ni, minggu lepas boleh sah, baru boleh diumumkan. Begitu. Saya nak maklum juga program di bawah Datuk Saleh Saidin ni yang kita pergi 2-3 malam lepas. Temasya orang Kedah. Tok Sarina. Tok lah, saya pun Tok Wan lah. Tok 2026. Dengan kerjasama Motek, program Motek, dengan sama kerajaan negeri dan banyak agensi lain lagi, termasuk usahawan-usahawan kita. Sasaran kita 550,000 pengunjung. Alhamdulillah lepas masa tu berakhir, statistik kira daripada kira pengunjung. Adalah kaedah daripada kira, jangan tanya saya kira ke mana kan. Bilang motor, bilang tayar ke mana kah. 560,000 pengunjung. Berbanding tahun lepas 540. Tahun ni sasaran naik 10, rupanya naik 20. Rupanya ramai dah lagi. Saya harap program yang macam tu akan berlangsung lagi. Dengan target yang kita sebut malam tu, sasaran kita yang berikutnya adalah 1 juta pengunjung. Itu dipanggil pelancongan juga. Dan pelancongan sebenar tahun melawat Kedah 2025. Kita catat 9.2 juta pelawat, pelancong domestik dan international. International 2.1 juta, domestik 7 juta lebih lah. 7.1, jadi 9.2. Jadi orang duk main Kedah ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada pelancong domestik dan antarabangsa yang memilih Kedah sebagai destinasi. Bukan saja Langkawi, juga di Tanah Besar. Kita akan banyakkan lagi lokasi-lokasi yang menarik sebagai tarikan pelancongan ke Kedah. Ekonomi sekarang ni juga bergantung kepada sektor pelancongan sebagai pemangkin kepada sektor ekonomi. Yang ketiga, saya
dah hantar LOD kepada orang tu lah, Dr. Satya. Saya ada maklum di Facebook saya. Dan saya juga hantar LOD kepada Ngau Komeng yang akan serah hari ini, kepada Marina Ibrahim serah hari ini. Satu lagi Salim Sultan buat tu. Salim apa lah nama. Dia ni banyak tokoh tambah. Jadi LOD ni akan diuruskan oleh peguam. Siap dah. Kalau tak serah hari ni akan serah esok lah. Tak apalah. 3 tu je. Saya serah kat peguam lah. Ada senarai mereka panjang. Dan ada nama-nama yang memesongkan fakta, menokok tambah, memutar belit. Dia mengaut keuntungan, nak pusing cakap saya. Dan dapat LOD tu, kita tuntut 7 hari. Dia mohon maaf. Itu dia kena kontak dengan lawyer saya lah. Kalau tidak, kita pergi bicara lah. Siap duit lah. Okey, itu je lah maklum. Ada soalan apa? Itu akan dikeluarkan oleh Jabatan Statistik nanti lah. Tak ada kira duit. Jura tak ada soalan? Pelik hari ni. Ya. Dah. Buat dialog start ya. Semua statement polis kebanyakannya buat dialog start, walaupun kes di Kuala Lumpur, kes apa lah. Kebanyakan dibuat dialog start lah. Depa mai. Polis pantau kita sibuk, tak ada MP. Saya pun duk urus nak bagi. Saya di mana pun boleh. Saya tak ada masalah. Cuma dah depa boleh mai, alhamdulillah lah. Banyak soalan kak. Jawab dengan teratur. Berdasarkan fakta semasa, fakta. Tak ada. Statement polis mana boleh tambah tokoh tambah kan. Apa yang ada lah. Apa yang tak ada. Selesai dah. Tarikh hari Sabtu ke Ahad lah. Sabtu atau Ahad. Rasa Ahad kot. Selepas pilihan raya. Ya. Ada 4 tahun kot. Jawab soalan. Sak je. Sak keterangan. Dia lebih keterangan berdasarkan soalan dia lah. Sak kot. Tak ada habis cawan lah. Ayak teh. George pedak habis lah aspirin. Selama tu lah. Sak je. Bukan ada soalan apa pun. Semuanya telah jelas. Semua clear. Simple je. Nak pusing apa lagi. Saya dah alhamdulillah, terima kasih PDRM 09 dan juga Kedah lah yang ambil statement tu. Dia lo start lah. Tak sama. Berdasarkan kenyataan yang lepas tokok temah tu. Apa dia, masing-masing kebanyakannya tuduh saya cakap balik je lah. Kemenangan BN dan PN di Negeri Sembilan Negeri mungkin kerjasama diteruskan di Melaka ke Jelas Negeri pihak BN sendiri. Ya, ada Tok Guru dah sebut kerjasama, ada pihak BN pun ada sebut kerjasama, tapi bentuknya belum ditentukan. Sifat Negeri Sembilan, Johor, Melaka ni tak sama. Berdasarkan wakil ni suasana di situ lah. Melaka mungkin Melaka lah. Melaka dia lebih kuat. BN kuat. BN ada 21 kot kerusi. Melaka kerusi 28 je. 4 payah dimenangi. Waktu DAP pajak lama lah. Tapi berdasarkan kerusi-kerusi di Negeri Sembilan, kita boleh tembus.
Tak hilang deposit macam dulu lah. Tempat DP menang tu. Dia boleh menambah jumlah undi. Dan orang pun dah tengok. Orang nampak sangat lah apa yang berlaku ni. Harap keadaan ni belakang lebih baik. Okey? Okey, Terima kasih.